kita orang dekat airport. Dah sampai airport. This is my husband. So sebelum kita masuk dalam, kita orang nak pergi makan. Apa order apa? Okay. So kita dah masuk dekat dalam. Saya tadi muka tidur sejam je. Mana anak kau? Ini tempat saya dia ambil. Melampau. This is dia punya first time ke Langkawi. Abang apa bang? Abang apa? Nanti sampai sana kita makan. Biasa. Engkau? Kali ni. Kali ketiga. Tapi satu benda dia. Bila kau pergi kali ketiga? Kan banyak kali kakak pergi dengan bapa. Bila? First pergi dengan Umi. Lepas tu dengan Kau pergi dengan bapak kau dengan aku je sekali. Ni kali kedua. Ada. Tak ada, tak ada. Bapa. Tak ada. Abang first time. Nabah. Ni nak pergi Maybe tadi. Kalau pergi Maybe okey juga. Tak apa. Bayar sama tu. Apa dah? Kita sewa Azia je kat sini. Ambil yang paling murah je. Auto lambat gila dia ambil tadi. Dia hantar 20 minit tunggu tau. Geram. Cari menu apa ni? Aura minum apa Aura? Dah sampai, jom kita makan. Kita makan kat sini tadi. Mana rasa dia? Sedap. Recommended. Oh, macam balik kampung betul-betul. Masuk RM15 sekarang Voucher ni untuk apa? Untuk makanan ke? Voucher ni. Oh, kalau beli minyak gamal. Masa masuk dia dah tunjuk ni. Kau buat apa? Kau buat apa tadi? Buat apa kat dia? Oh. Ellen. Yang ketujuh tu yang last tu. Tak ada orang lagi, kita baru orang terawal. Makan masa dia di situ. Makan. Hello. Baru nampak muka saya kan. Kita orang nak masuk ni. Maybe yang ni rumah dia. Jom kita naik. Bismillah.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ni Abu Ayan anak dia ni. Bagus dia cakap yang tu dengan abang. Nak asingkan beras kan? Padi pada beras. Nak buat apa? Kau tak mencuba tak sangka? Cantiklah belakang dia. Kau dia cuba ke apa tu? View belakang dia. Cantik. Banyak. Mitosnya kalau cuci muka pakai air telaga Masuri ni awet muda. Mesti muka dia besok jadi bayi. Comel ni macam nak tikus weh. Dalam tu banyak lagi tu. Ada warna kuning. Okey. Dia gigit sakit tau. Dia kena saya gigit. Tak apa, dia biasa. Comel lah yang kecil ni. Tengok telinga dia merah lagi. Kita dah pusing. Kita orang dah penat dah. Dah penat. Dah tak amat-amat penat. Kita orang dah pusing guys. Kita orang dah pusing satu depan ni. Dengan dalam sekali. Depan ni rehat kejap. Lepas tu bagi beras terbakar. Dan kita orang yang on je. Kita orang punya tu. Orang tu boleh kipas. Jumpa di beras terbakar. We are on the way to Fire! apa fire? Fire rice. Fire. Burn lah. Burn rice. Rice nasi. Pedi. Bukan tadi. Rice pedi nasi. Entahlah. Beras terbakar. Dia bagi beras terbakar. Aku terajak. sibuk nak beras terbakar. So tudung aku hari ni memang aku geram tak membantu. Bateri pun dah nak habis. Dan air. So sementara tunggu sampai pukul 3 nak check in. So kita orang buang masa dulu lah. Okay? Betul saya ni. Kalau datang sini kau jangan risau. Memang parking dekat depan kubur. So memang kena jalan sikit kalau nak pergi beras terbakar ni. Datang ke kawasan beras terbakar. Awah. Ya. Dalam dia. Inilah beras yang terbakar tu. Dan beras terbakar yang telah dikutip untuk diperlihatkan kepada pelawat. Pelihatan tipe Perhilitan. ni kawasan tempat tapak beras terbakar. Ni kawasan dia. Cantik rumah ni. Ambil gambar satu. Beli ni. Comel. Cute. Dia beli baju tidur. Berapa bang? 23 je. Saya lupa bang. Saya ni sebab lupa. 23. Nak ke tak nak? Nak bang dia nak. Saiz dia ni ke? Ya, dia please. Ya. Biarlah Kan orang tengah beli baju tidur. Nak warna ni ke? Tak ada. Baju ni elok. Mana ni? Elok. Tapi dia tak nak. Ya Rasulullah. Umi. Apa? Kita yang mana? Dulu lah awak. 2.40. 245. Tapi ni kali ni dah. Saya cuba je bang, tak dapat lah. Ni banyak pelbagai jenis
kain. Batik dan kain pelikat Umi berjaya ya racun kakak. Dah aku daripada hari tu kau tanya Umi. Ya. Ini juga ni. Jangan lama-lama ya. Penat dah sangat ni. Baru pukul berapa masalah nak tunggu pukul 3. Santai. Orang dah petak dah ni tak ada apa tu? Tak ada Ni saja. tak boleh, tak ada telefon, tak boleh. Benda terbakar. Sini lah benda terbakarnya. Ni banyak channel. Oh. Benda terbakar. Jadi orang tengah tunggu makanan kita orang. Kita orang order cendol, ABC dan laksa satu. Sementara kita orang nak bawa masa untuk check in. Tengok sekarang pukul apa? Sebelah. Check in pukul 3. Bayangkan. Ini. Sampai pergi benda terbakar. Silent komedi. Ni kita orang order tadi. Jom makan. Dia aku kacau-kacau. Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak dah macam. Laksa, my favourite. Kita rasa dulu juga. Bismillah. Dia pakai susu dah. Boleh lah sedap. Dah apa? Dia susu lepas susu lain. Susu apa? Sesanti. Bang, macam tisu lah. Bau dia punya tu, limau. Dah. Cak. Dah buka. Tengok di sini. Tak bagi tahu rekod. Tahu sebelum gerak pergi hotel. Tekan. Masuk orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. View dia. Seram view dia. Rumah pecah. Malam-malam tutup tingkap ni. Sampailah yang penting bilik air dia. Okey, bersih. Halo, selamat petang daripada Langkawi. Okay, tadi kita orang dah balik hotel. Dah tengok dah hotel dia semua macam mana kan. Dekat dalam hotel tu macam itu je lah. So sekarang tadi kita orang tidur. Lepas tu bangun. Ni kita orang nak pergi Dataran Lang. Dataran Lang. Kita orang nak pergi Dataran Lang. Sekejap tangkap-tangkap Kambangan Lang. Lepas tu kita orang nak pergi ke Mahatau untuk hunting sunset kat sana. Aura, are you okay? Okay, jumpa dekat Dataran Lang. Sial lah. Comel tilah dia. Apa? Shopping mall ni? Ya. Langkawi Parade. Yeh, dah sampai dekat Dataran Lang. Mana langnya? Di sana. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di situ, di situ. Di situ. Bukan di situ. Kat sana tu dia apa tu, Taman Legenda. Tapi cantik juga. Tapi Umi tanya, Umi tengok info macam cakap kena bayar pula masuk. Jom jalan-jalan tengok apa dekat Dataran Lang ni. Gambar-gambar dulu. Mahatau. Nak naik sayap
Tengok helang dengan lebih dekat. Wait. Cantik. Kat sana Maha Tower. So, sekejap lagi kita pergi situ. Tu nak pergi sekarang? Lagi. Tengah. Pukul 6.50 situ. Okey. Jumpa di sana. Itu orang ramai. Cuba nak tengok tu. Banyak 45 ekor. Kalau pergi ke Maha Tower pula. Sabar nak pergi sunset. Cantik lah boleh nampak langit. Walaupun kakak kumpul kita pergi Surabaya jom. Beresik orang ya. First time kita nak try benda ni. Air sus. Dah siap. Terima kasih Abah. Cantik Masya Allah. Nak ah. Nak. What a view. Cantik. Masya Allah. Tabarakallah. Betul-betul rasa benda yang indah. Ha. Sini sungai. Bawa ke sini warna cahaya ni. Bawa macam sungai ni. Macam kita tengok dekat atas bukit. Masya Allah. Indahnya ciptaan ya Rabb. Kehangatannya mengajar aku berani. Kita pergi makan. Tapi saya tak makan. Sambil saya je. Dia lapar. Sambil saya. Lagi-lagi air. Kita makan depan mata je. Ada tak nampak? Ada ni. $5 lah, $5. Dia murah gas. Gas. Murah weh. Kat sini menu dia. Boleh lah, tak adalah mahal mana. Alright lah, paras lah harga Saya dia. tak suka mi. Petel? Tak suka juga. Dengar ada record kan. Memang saya tak suka mi. Kari. Lepas Farah tak suka. Petel? Dia suka. Macam petel? Dia tak suka. Tak suka. Yang Abang pernah nampak dia makan petel sebelum ni. pernah memang pernah. Tapi biasa. Selalu. Kakak selalu makan bihun kan? Selalu. Kakak selalu makan bihun kan? Mana dia? Ada je bihun. Dah dah. Ya, abang cakap. Lah mengada betul lah. Pening nak aku lah. Pagi tadi masing-masingnya. Bukan Rabu. Menu malam ni. Dah penat hari ni?
Jadi penutup malam ni, jadi penutup aktiviti malam ni diakhiri dengan makan malam dekat depan hotel saja. Lepas tu besok kita akan buat itinerary, kita akan ikut plan kita. Besok pagi kita akan pergi ke tengok besok. Okey, itu saja. Bye bye.